Kuih raya 5 balang 100 ni payah dah nak dapat. Dah macam jualan rahmah. Walaupun begitu, kuih rayanya, krepek-krepeknya tak buat ala kadar. Rizky Kuih Raya, dia punya susun atur tempat ni luas. Nak tolak wheelchair pun boleh. Ada dekat Taman Medan Petaling Jaya. Kita orang dah pergi tengok sendiri dah. Walaupun kuih-kuih dia 5 balang 100, tapi tak mengecewakan. Ada lebih 150 jenis pilihan. Kuih-kuih raya dah tentu dah banyak. Dia punya kuih kapek pun macam-macam inti ada. Yang tak ada inti pun ada. Tapi kalau kita rambang mata sangat, sebenarnya boleh je rasa dia orang ada sediakan tester. Kuih durian ni buka balang terus kuat bau durian. Dalam dia ada badam. Nampak sedap belaka kan? Ini semua tester. Test dulu baru terbeli. Tak gitu. Cantik-cantik dan banyak juga sebenarnya kuih ni untuk 5 balang 100. Yang paling mengejutkan aku, kuih kapek dia. Inti dia bukannya sekadar tunjuk kat depan je, tapi bila digigit sampai ke belakang. Walaupun kuih-kuih ni bergunung-gunung dia susun, tapi jangan buat relax, cepat je habis. Kalau kerepek 4 balang 100, sebab balang dia tu lagi tinggi, lagi besar. Rempeyek penuh kacang. Kerepek-kerepek yang nampak kat dalam video ni semuanya boleh pilih 4 balang 100. Kalau kuih macam tadilah lagi banyak, 5 balang 100. Jadi tahun ni kalau korang nak berpesta kuih raya, korang pergi je Rizky Kuih Raya dekat Taman Medan Petaling Jaya.